Okey geng, Assalamualaikum. Selamat datang ke dunia Fizon. Semoga yang menonton video ni di penuh-penuhan diberi kesihatan yang baik. Okey geng, hari ni saya nak bawa korang pergi mancing udang kara ataupun udang lobster geng. Ini kita nak repeat kali ketiga. Kali ketiga. Kali pertama kita datang, kita tengok je budak-budak tu mancing. Kali kedua kita repeat, kita kumpau geng. Kita tak dapat menaikkan udang kara. Yang ini hari yang ketiga geng. Hari ketiga kita tengok saya berjaya ke tak mendaratkan udang kara geng. Sebelum ni diorang dapat memang besar-besar geng. Sebelum kita nak pergi mancing udang kara, kita macam biasa geng, kena cari umpan. Kita cari umpan dulu kat ladang. Kita ke umpan cacing lah. Tinggal ni cacing tu. Cacing geng. Cacing pun dah tak besar dah geng. Tak cukup makan. Kita dapat bukan dah 10 ekor cacing cukup lah. Cacing apa ni kita cari tanah ni geng. Nampak tak payah cacing ni geng. Tapi cacing tu tak ada. Air banyak. Cacing kecil. Kita cacing dah. Hari kita sambung. Okey guys, alhamdulillah lebih kurang 7 ekor cacing kita cari. Kita target 10 ekor cacing ni. Ni kita bawa lagi ke lokasi kita nak mancing. Dah tak cukup, kalau ada udang banyak baru kita cari lagi. Kita berbekalkan 7 cacing, tengok berapa ekor dapat udang. Okey, campur belengah habis. Ayo ni dah ada sini. Kat sini hujan geng, cacing hilang habis geng. Jom kita pergi sini tengok ladang tu. Ini pokok ketum dia, ketum ayam. Ini kebun cili kita. Kebun cili kita ke. Cili besar, hijau. Cili hijau ada, cili kecil ada. Okey geng, tanpa buang masa, let's go. Okey geng, alhamdulillah. Kita dah sampai lokasi untuk memburu udang kara ataupun udang lobster dekat parit area pokok sawit geng. Saya panggil parit ni sebab parit kecil dekat ladang sawit geng. Tengok parit dia memang kecil kan. Mungkin yang baru melihat ataupun menonton video ni mesti terbayang-bayang macam mana udang kara ni boleh ada kat dalam parit ni. Kita pun tak tahu
sebelum ni kebetulan ada adik-adik ni datang mancing. Dia nak mancing ikan je. Bila mancing ikan, mancing macam biasa, tiba-tiba dapat udang kan. Dari situlah ramai datang memburu udang lobster ni kan. Yang ni episod ketiga saya. Episod pertama saya datang buat video je. Kedua saya cuba mancing tapi kumpau kan. Kumpau udang dapat ikan. Hari ni kita nak try juga memburu udang kara ni. Dengar-dengar udang kara ni besar-besar kan kat area sini. Tanpa buang masa, jom kita buat persiapan. Mantap. Okey kan, kita menggunakan mata kail ni. Ini mata kail lampam kita pakai kan. Ini batu. Saya kalau mancing puyu ke ataupun mancing paya lah, kalau menggunakan joran last koket ni, saya akan bubur batu ni. Kenapa kita bubur batu ni? Sebab kita pakai umpan cengkerik. Sebab cengkerik tu ada sayap. Bila kita pakai cengkerik yang ada sayap, bila kita letak dalam air tanpa batu ni, cengkerik kita akan terapung. Bila ada batu ni, dia jadi pemberat dan cengkerik tu akan tenggelam lah. Dengan sendirinya pelan-pelan. Sebab kita malas nak buang dia punya sayap cengkerik tu, sebab kita nak pakai 100% seekor. Ada yang buang sayap kalau nak mancing. Saya tak, saya pakai seluruh seekor-seekor tu saya pakai. Sebab tu saya pakai pemberat. Kita pun cacing dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap asyik ada lagi hari ni. Setidaknya 7 ekor jadi lah. Sebab 7 ekor cacing. Okey, tanpa masa, kita lebihkan sejengkal lagi. Kita tengok faktor ni lah, kedalaman air ataupun parit tu. Okey, tanpa buang masa, let's go. Panjang lah tadi kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak ni cahaya sikit. Saya pakai pelampu merah tu. Kita tunggu dan lihat kan. Apa-apa nanti kita akan update lah daripada semasa ke semasa. Bismillahirrahmanirrahim. Udang lobster ni kan dengan ikan dia beza sikit makan. Udang lobster dia makan cek. Kalau ikan dia terus tarik je. Kalau tarik laju tu kalau ada ikan kan. Lepas tu bila kita angkat macam ni, udang tu akan menunjuk lari. Cek. Kira dia nak lari lah. Ada makan dia kan, tapi ikan ni okay, kita teruskan fokus dengan memancing udang lobster. Apa-apa nanti kita akan update lah daripada semasa ke semasa. Okay geng, rasa udang tu geng. Kasih. Tu kasih lah. Kasih. Alhamdulillah geng, teknik menyaut geng. Alhamdulillah geng, tapi saya kecil lah. Alhamdulillah geng, saya tak kumpau geng. Akhirnya geng, saya berjaya geng mendaratkan anak udang lobster walaupun kecil. Alhamdulillah geng. Kau tengok geng, walaupun lambat, akhirnya geng, setelah hampir episod ketiga ni geng, saya memburu ni, berjaya juga saya dapat lesen lobster. Kena standbykan sauk geng. Kadang dia makan sikit je geng, bila kita angkat dia jatuh. Sebab tu kita pakai sauk, kita angkat seselo, lepas tu kita pakai sauk. Ok, jom kita try memburu udang yang ke-2, ke-3, ke-4. Kita bajet 7 ekor je udang untuk hari ni lah. Kita bajet lah target kita. Ok, jom kita terus geng. Mantap. Ok geng, cepat-cepat. Udang kedua geng. Ada rakat lah geng. Angkat long. Angkat je. Angkat. Alhamdulillah geng. Geng, besar geng. Korang bayang lah geng, besar geng udang ni. Dekat-dekat. Geng, first time geng saya tengok geng macam udang galah geng.
Ui, kalau yang ni kena sengat dia gen, memang menangis lagi gen. Besar gen. Ha, sepit. Alhamdulillah gen, udang kedua kita. Kita nak cari lagi 5 ekor. Tapi sahih dia gen kalau macam udang galah ni. Udang karat ni. Nampak warna budak karat lah. Lumut-lumut ni. Bayang gen. Udang ni kalau dekat Muar gen, orang cakap merosakkan ekosistem. Hidupan ikan lain lah. Tapi kat sini saya tak pasti. Ada yang komen okey, ada udang ni boleh makan. Ada cakap bahaya. Saya rasa lagi bahaya ikan Manda Raya gen. Korang komen lah apa kebaikan, apa keburukan pasal udang ni. Tapi kata saya okey lah, sebab udang ni orang boleh makan lagi, nak dibandingkan dengan ikan Manda Raya yang keras tu. Bagi saya tak ada masalah sangat lah. Tapi yang masalahnya macam mana udang ni boleh ada dekat dalam parit-parit ni gen. Yang tu kita tengah confuse sekarang ni. Okey gen, jom kita terus cari 5 ekor lagi udang gara. Mantap gen, monster ni gen. Okey gen, lanjut. Okey gen, yang 3 gen. Agak-agak ada lah. Sudah ramai lagi. Nanti dia tak naik lagi. Aduh gen, tak ada rezeki gen. Hanya awal kat dulu. Tak kena target gen. Tak apa, kita cuba lagi. Mantap. Okey gen, udang ketiga gen. Tadi yang ketiga lucu. Ni agak-agak ada nampak misai dia. Lucu lah. Ini mana ya? Ada. Sabar angkat tu. Okey gen, yang keempat ni gen. Tapi yang tadi lucu. Yang ketiga. Sangkut tu. Berat je. Sangkut. Sampai habis kan? Tak ada lagi kan rezeki kita. 3 kali dah lucu kan. Okey, mantap. Kita teruskan. Tengok kan, parit kecil ni. Ada udang. Apa umpan lagi? Kat bawah. Mana saya tu? Okey, misal dia tu kan. Masuk tak? Alhamdulillah kan. Kalau ada sawak memang masuk. Yang ketiga kan. Terbaik. Nampak kan? Champion. 4 ekor lagi kan. Semua dah dapat lesen lagi. Seorang seekor. Along seekor, ni seekor, saya seekor. Brother tu tadi lucu kan yang kita saut tadi. Lebih kurang 4 ekor lagi kita cari. Sebab cacing kita 7 ekor lagi cacing kita cari. Kalau dia makan, kita akan cari cacing lagi lah. Okey, mantap. Hari ni kita tak kompau kan. Yang ketiga berjaya didaratkan. Dah lama dia duduk dalam parit ni kan. Tu warna dia macam ni tu. Tak ganas ni. Yang ni pun berlumut kan. Okey, kita kurung dia. Kita buat balik, masak Maggi kan, memang terbaik lah. Mantap. Yang keempat kan, yang keempat. Alu jauh sikit, belakang dulu. Nampak game misal dia tu kan. Okey, siapa? Allah, masuk. Masuk tak? Masuk. Dah. Okey kan, alhamdulillah. Semua dapat lesen lah kan. Seekor seorang. Okey, mantap. 3 ekor lagi kan. 3 ekor lagi. Dah 4 ekor ke 3 ekor lagi. Baru jomel. Okey, mantap. Mana kau orang dapat kecil? Sebab parit ni kecil ni. Terkecil tu. Okey, sepanjang parit. Ada, hari aku terlepas tu besar. Kau tengok lubang. Tengok dulu. Dia ada masuk bawah tu. Lubang. Belut tu. Ada belut tu. Bila dia makan ke, dia lagi bawah lubuk tu. Bawah lubang tu. Sebab susah dia nak sauk. Kalau ada yang kat YouTube saya tu komen, dia suruh pakai anak ikan ke. Sebab kalau pakai anak ikan, dia akan kepit kat ikan tu. Kita boleh buat naik. Tapi ikan kita tak ada hari ni. Kita akan cacing je lah. Okay, cari cacing tu kan. Cari cacing ni dalam 2-3 ekor lagi. Tunjuk muka pemancing. Okey, pemancing kita ada strike kali kedua. Kita tengok lagi. Tengok lagi dia buat masuk lubuk. Dia buat masuk lubuk. Kita angkat sikit lagi ke?
besar ni. Oh tu, nampak kepala dia kan. Alah. Tu sangkut. Sangkut kan. Kepala betul besar tu. Kena scam kita kan. No. Okey, nanti kita sambung. Okey, kalau berjaya naik yang ke 6 ke 5 tu. Ke 5 tu kena lupa dah kan. Dia lepas. Kat sini. Sangkut Layar selubung. La ilaha illallah. Baik. Oh. Buat videonya. Nak kita tahu. Mana? Mana? Oh, depan tak. Ada pelapahnya. Mana tali lampau? Tadi kat pelapah sana tu. Dapat. Wah. Besar. Dah besar. Right. Okey kan, alhamdulillah kan. Ni kalau sengat pun sakit game so ni. Kan sengat kepik. Dia kepik. Yang ni ke 7 ke 6 lupa kan. Mantap kan. Target kita mencapai kan. Alhamdulillah. Ada hasil ke kan. Walaupun air kalau ikutkan air ni tak apa cantik. Sebab lepas hujan air dia sejuk. Kalau air sejuk udang kurang sikit kan keluar. Dia kena suam-suam sikit. Okey mantap. Lanjut. Satu dah cacing ni. Ada. Ada. Ada kecil Makin kecil tak? No. Besar sikit dua tekan. Sama pelampung. Boleh buat umpan. Kok tahu? Tak. Yang besar pelampung tu. Kecil. Boleh tu. Kalau kecil ni kan tak sakit kan, dia kepik pun. Tak ada. Memang buka gitu, buka. Okey kan. Saya nak ajak korang kongsi ataupun membahaskan sikit mengenai udang lobster ni. Korang tengok kan, memang besar ni. Nampak lo? Besar kan. Jom kita membahaskan mengenai udang kara ni. Apa manfaat dia, apa keburukan dia, apa kebaikan dia. Korang boleh komen nanti. Sama-sama kita kongsi pendapat antara masing-masing. Setengah tempat udang ni adalah ancaman untuk ekosistem parit kat tempat diorang. Tapi yang saya pelik ni, dekat parit ladang ni macam mana ada udang lobster sebesar udang kalah kan. Ada yang komen dekat YT saya lah. Dia kata lagi okey udang kara daripada ikan bandaraya. Sebab udang kara ni orang boleh makan lagi dibandingkan dengan ikan bandaraya. Sebab ikan bandaraya ni tak semua orang makan. Orang cakap ikan bandaraya ni dia makan lumut ke tahi. Lebih baik makan udang kara. Udang kara lagi baik lah orang cakap. Korang boleh komen lah apa-apa pendapat daripada korang semua. Okey ke udang kara ataupun ikan bandaraya. Korang dengan kecam saya pula ni. Kita sekadar berkongsi pendapat dia mengenai kita nak minta pendapat dekat korang semua. Macam mana jika udang ni penuh dekat parit kita. Korang saling-saling membahaskan lah kan. Okay. Mantap. Okay, rasanya cukup lah video kita untuk hari ni kan. Kita dapat lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ekor kan. Alhamdulillah kan. Saya tak kumpau episod ketiga ni kan. Saya berjaya mendaratkan 2 ekor. Semua ada lesen hari ni. Alung berapa ekor? Ekor, 2 ekor, tadi seorang 2 ekor, 3. Saya dapat 2 ekor kan. Alhamdulillah kan, mantap. Kita akan jumpa kan. Kita jumpa di hari lain dalam video lain. Okey kan, mantap. Lanjut. Tunjuk kan. Dah tengok. Mana ada keli tak? Mana buang lah? Di bawah itu. Dah